tak akan berjabat. Jabat ini daripada tahun 2004. Kita just jabat pagi siang kekedahan. Okey, satu tumbukan ke dahi, dua pukulan ke kepala, karate di leher, tampar di telinga dan tampar di muka. Masa tu Dr. Sri Anwar Ibrahim tangan bergari, mata tertutup, ditutup, tumbuk. Dalam movie dia. Ha? Ada dalam movie. Ya, mana dalam movie? Movie tu saya yang buat. Itu tahu tak? Oh ya. Saya buat skripnya. Saya tengok movie tu. Ya, okey. So dia biar tanpa rawatan macam tu lah ya. Kemudian belum bicara mula Anwar sudah ditangkap. Dia sudah penjara dah. Penjara belum lagi. Penjara gini lah. Okey, tuduhan di penjara tu apa? Yang tuduhan betul tadi, yang dia pecat tu bukan pasal tu. Itu dia tak mau tolong ni. You kata movie tahu kan, dia kan dia tak mau tolong kan. Tapi dia kata atas tuduhan meliwat. Dia hanya di penjara tu. Meliwat tu adalah Azizan Abu Bakar, iaitu driver kepada Wan Azizah. Dia kata Anwar jadi TPN tu, dia driver kepada Wan Azizah. Azizah Abu Bakar dia buat pengakuan kata dia diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sekarang masa tu 1999, dia kata diliwat 1992 di sebuah tempat bernama Tivoli Villa di Bangsar. Sekarang ada, pergi tengok Tivoli Villa tu Bangsar. Di Bangsar 1992. Kemudian berlaku di Tivoli Villa pada 1992. Lepas tu polis pun hari-hari mahkamah masa tu bawa usung tilam. Mana inilah tilam yang digunakan, ya, di Tivoli Villa tu, usunglah. Lepas tu di mahkamah dia bawa pakar DNA. Sebab ini dah 9 tahun. Kalau kesan dah tak ada, dia kata pakar DNA yang kerajaan bawah tu kata ada kesan, dia tahu tekniknya. Inilah air mani Anwar masa tu. Pergi ke mahkamah, ni Peguam Anwar berjaya membuktikan sebenarnya Tivoli Villa belum siap lagi bang 1992. Belum lagi dibina. Jadi kes dia dah kalah lah sebenarnya. Tapi kerana ini untuk macam mana pun perbicaraan ni hanya satu ni jalannya untuk mendengarkan Anwar ni salah seorang Peguam Anwar. Ni Saiful. Hanya untuk hanya untuk janji Anwar buat apa pun dia tetap di penjara. Ini hanya ni aja halal cara. Lepas tu kita adakan demo. Ni demo 14 April. Hari Anwar dijatuhkan hukuman 14 1999. Demo paling besar ni, antara yang besar lah. Lepas tu menuntut Mahathir letak jawatan. Ya. So kita nak masa tu dari rakyat jadilah bahawa Mahathir yang di penjara tapi Anwar ke Putrajaya. Ya. Okey, kemudian Parti Keadilan ditubuhkan. Ni mesti tahu, orang muda tak tahu cerita ni. Okey, tengok logonya dari mana? Dari mata. Nah, logo ni mata logo mata. Kemudian dijadikan begini. Kita tengok putih je kan. Kita tak tengok yang biru itu. Sebenarnya itu mata. Atas dua sebab. Pertama, Anwar dipukul matanya. Yang kedua, Wan Azizah adalah doktor mata. Dan itu mata dipilih. Ya, ni saya tahu ini. Saya dengan Saiful kami tahu kita. Okey. Sampai ke itu lukisan lama, ini lukisan baru lah ya. Ini Anwar dari simbol reformasi. Ini adalah dari perkataan reformasi menjadi muka Anwar. Lepas tu ialah dibawa ke depan, Anwar jadi Perdana Menteri lah, ya. Anwar jadi Perdana Menteri ni pada ni dengan sokongan daripada parti-parti lain, dan kita membentuk kerajaan madani yang disokong oleh rakyat. Ambil gambar betul? Ya boleh. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, ini saya nak Kalau perwakilan undi calon lawyer Saiful. Tak, kartun ni ke yang kena tangkap? tak. Kartun mana tu yang tangkap? Oh, hidung tu Oh, yang hidung besar tu. Hidung Mahathir tu. Lita yang tu hidung Lita tu. Oh, tu yang Lita tu, Projek Mega. tu. Oh. Duduk. Terganggu sekejap. Tak apa, boleh kan? Terus. Sorry. Tak apa, terus, terangkan je. Tak apa. No problem. Okey, di sini. Boleh.
Ya. Sama Okey. Kau kan sebab kau tak pernah kena jabatan bersalah. apa dia? Sebab aku sempat tukar kerajaan. Aku tak Kau pernah kena charge kan? Aku cas 9 cas tapi masa Taman Haji. Mana je kan? Imam Mahathir dia tak cas. Ditangkap kan? Tapi sebab tukar kerajaan. Kalau tak tukar kena aku. Memang dah dalam bicarakan belum sempat lagi nak bicara. Sempat dibuat presentation. Okey. Cas dah tapi belum sempat bicara. Okey, kita nak tanya soalan. Ya. Ni daripada Anwar Anto Story. Ada beberapa soalan lah kan, biasa kita punya follower tanya lah. Pertama, adakah cerita Anwar Anto Story itu adalah benar? Ya benar. Benar Cerita tu saya ambil skrip dalam lokap, skrip dalam lokap tu semua daripada buku Suruhanjaya Siasatan Kecederaan buku Suruhanjaya Diraja Siasatan Kecederaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara. Baik. Itu Diraja tu. Kemudian yang lain-lain tu cerita yang saya sebut tadi ni, ada masa tu Datuk Seri Anwar tak mau tolong, bukan tak mau tolong, dia enggan menggunakan duit rakyat untuk membail out syarikat. Okey, Uncle Zuna, boleh tak perincikan sikit bagaimana bermulanya insiden tersebut lah menyebabkan konflik Dia dengan banyak, Baik. banyak cerita, tapi Okey. ini saya cerita satu dua je lah. Ya. Tapi ketika krisis ekonomi 1998, Baik. kita krisis ekonomi itu dunia ni, Ya. itu masalah dunia. Jadi semua orang merasa kemencetan ekonomi yang teruk masa Betul, tu. betul. Bank-bank tak nak bagi loan, kereta semua tak nak bagi. Betul. Sangat teruk. Ketika itu Mahathir sedang membuat projek mega. Okey, projek mega dia adalah antaranya KLCC, Ni, yang ini, antaranya Little Formula One, banyak lagi projek mega. Projek Mega. Ini bermula ya. Ya. Mahathir Anwar sebagai Menteri Kewangan Ya. pergi Anwar juga adalah setiausaha. Anwar adalah pengurusi jawatankuasa Bank Dunia, pembangunan Bank Dunia. Ya, Jadi betul. dia Bank Dunia menggunakan konsep kalau negara nak survive, mana-mana negara nak survive krisis ekonomi ini, negara itu harus mengikut 2-3 langkah yang diberi oleh Bank Dunia. Yang kedua, yang pertama kawalan kredit, yang ketiga hentikan projek mega. Saya ulang yang ni ya, boleh hentikan. Yang pertama kawalan kredit bank. Ya. Yang kedua hentikan projek-projek mega. Yang ketiga penteras rasuah. Tiga tu. Baik. Dan tiga-tiga ini terkena kepada Mahathir. Jadi itu dah mula memanas lah. Ada 2-3 lagi, saya sebut 2 saja. Pertama sekali isu Perwaja Steel. Betul. Perwaja Steel ini Eric Chia. adalah sebuah isu yang ruginya hampir 18 bilion. Bilion lah ya, 16, ada kata 16, ada kata 18, tak apa, tapi bilion. Dan projek ini adalah diuruskan oleh Eric Chia, Tan Sri Eric Chia yang merupakan kawan baik Mahathir. Jadi apabila rugi, Anwar juga tidak mahu bail out Perwaja. Tapi di sebaliknya Anwar memasukkan Price Waterhouse Cooper untuk ya. audit. Anwar kata saya boleh tolong syarikat ni tapi kena audit dan dibawa ke parlimen. Mahathir marah. Karena kalau buat audit tahulah siapa yang Kantoi rugi. lah. Kantoi. Baik. Yang kedua, syarikat MISC yang kerugian 2 bilion. Ingat. 2 atau 3 bilion lain ini duit sebab dia guna US dollar berbeza-beza. Ya. Itu milik anak Mahathir. Dan milik anak Mahathir, dan Mahathir meminta Anwar sebagai Menteri Kewangan untuk menggunakan wang Petronas untuk bail out. Anwar kata banyak syarikat-syarikat yang rugi, syarikat kecil-kecil. Syarikat yang kecil-kecil, kenapa kita nak tumpu syarikat besar? Semua berapa bilion ni diberi pada syarikat besar. So kalau nak buat pun boleh juga. Dia kata kena bawa ke parlimen dulu, tentukan siapa yang bersalah. Orang yang bersalah itu harus digugurkan dan audit kerajaan masuk, baru benda tu boleh dibuat restructure. Itu Mahathir marah lah. So dia jadi tegang, macam mana cara nak selamatkan anak dia, macam mana cara nak benda-benda lain lagi. Akhirnya Anwar dipecat. Tak dipecat lagi.
Daim dulu dilantik sebagai menteri khas yang ada kuasa lebih daripada Anwar. So itu semua diluluskan ketika Daim. Dia dalam masa yang singkat. Ya, 3 bulan. Termasuk naikkan tol. Anwar tidak mau naikkan tol. Mahathir naikkan tol. Tapi Daim ada kuasa lepas tu. Daim dia ada kuasa. Daim yang naikkan tol. Dia ada kuasa khas. Kuasa khas Ya, dia ada kuasa khas. Dia Menteri Kewangan, Menteri Khas, baru Perdana Menteri. So dia boleh lantik. By that time Menteri khas Dalam lagi 3 bulan itu Daim dah buat banyak benda yang Mahathir, Pak Anwar tidak mau buat. Hanya Menteri khas lagi power daripada Menteri Kewangan. Dia in between Perdana Menteri. I see. Okey, baik. Okey, akhirnya benda-benda ni dah jadi ni, akhirnya Mahathir perlu outkan Anwar. Sebab bila tak mau tolong anak-anak dia, tak mau tolong kroni dia outkan Anwar dengan bermacam-macam tuduhan lah. Yalah. Ya, kemudian dia dipecat lah seperti cerita tu. Okey, dekat situ. Okey, tak apa, yang tadi cerita. Okey. Soalan lagi, ada lagi 2 soalan Okey, soalan. Okey, kita nak ulang balik. Liwat ini bagaimana dia berlaku, Angka? Kita nak ulang lagi supaya orang faham. Okey, liwat ini adalah satu tuduhan yang dibuat. Okey, pertama sekali tuduhan ini hanya dibuat untuk sebagai ugutan kepada Anwar. Bahawa sebelum Mahathir memecat Anwar, berlaku pertengkaran di JPM dalam lebih kurang 45 minit hingga sejam. Mahathir panggil Anwar, dia kata, okey, saya ada bukti kamu meliwat. Lebih kurang macam itulah bahasanya. Sekarang saya mau kamu letak jawatan. Dan Anwar kata ke Mahathir, bahasa Mahathir adalah letak jawatan atau kamu akan menghadapi tuduhan yang memalukan keluarga. Anwar kata, kenapa saya harus letak jawatan? Saya tidak bersalah dan saya akan lawan. Anwar cakap macam tu. Jadi Mahathir terkejut. Mahathir menggigil masa tu. Tangannya menggigil. Seriously, menggigil masa tu. Terkejut. Sebab dia ingat Anwar akan letak jawatan. Jadi tuduhan liwat ni dibuat, belum ada bukti apa-apa. Dia hanya untuk ugutan saja. Tapi apabila Anwar melawan, sekarang ni terpaksa cari bukti. So, tuduhan dulu baru cari bukti. So, macam mana nak cari bukti? Polis dikerahkan untuk cari. Macam mana nak, Azizan, kamu dah buat pengakuan kat Mahathir, betul-betul, mana buktinya? Sebab itu, apabila dibawa ke mahkamah, pertama sekali, apabila peguam tanya, betul kamu diliwat? Betul. Mana report polis? Tidak ada. Tidak ada report polis. Ya, kamu kena liwat, orang kena liwat, kena rogol, tak ada report polis. So, bagaimana nak sepatutnya sudah tidak boleh diterima. Tetapi kerana ini arahan Mahathir supaya terus, yang penting tangkap Anwar atas tuduhan ini. Kamu carilah macam mana pun. Beberapa orang diugut, ditangkap untuk buat pengakuan. Sukma ditangkap untuk buat pengakuan. Doktor Chandra Muzaffar. Bukan Chandra Muzaffar. Dia ada seorang lagi adalah penulis skrip Anwar yang orang Pakistan tu. Dato' Munawar Anis. Dia juga ditangkap untuk buat pengakuan. Dipaksa untuk buat pengakuan sebab ni tak ada bukti apa-apa ni. Tuduhan dulu. Akhirnya polis itu yang skripnya jadi hancur. Skrip dibuat selepas itu. Itu yang akhirnya terjadi, bawa ke mahkamah, tak ada polis report. Dan satu lagi, kejadian dia sebut, ini Azizan sebut tu ya, Azizan sebut tu, bahawa saya diliwat antara bulan Januari sampai Mac, salah satu hari aja. 1992. Antara Januari sampai Mac 1992 dalam satu hari. Tak tahu hari apa. Okey. Kalau begitu boleh didapatkan bukti daripada ADC Anwar. ADC Anwar ni polis yang jaga Anwar tu. Ya. Dia ada diary, betul tak? Betul. Nak tahu ketika itu Anwar di mana? Betul. Apabila dibawa ADC itu, nama Tuan Zul Aznam, dia kata diary dia tu telah dirampas oleh polis. Tu tidak ada diary. So akhirnya, okey, tak apa, 1992 berlaku. Akhirnya dibuktikan melalui satu resit pembelian tilam bahawa sebenarnya belum ada Tivoli Villa tu. Okey, saya ulangi ya, liwat Azizan menuduh, membuat tuduhan Anwar meliwat beliau dari bulan Januari sampai Mac tahun 1992 di Tivoli Villa Bangsar. Dan dibawa tilam, polis membawa tilam setiap hari, kata tilam inilah kejadian ini berlaku.
dan membawa pakar DNA. Membawa pakar DNA ke mahkamah bagi pihak kerajaan untuk memeriksa tu, dan pakar DNA ini mengaku dia memeriksa tu memang ada kesan air mani Anwar. Tetapi akhirnya dibuktikan bahawa villa tu belum siap lagi pada 1992. Kan. So mana ini satu penipuan, satu konspirasi penipuan saja. Tetapi Osman Awang, seorang sastrawan negara, Osman Awang pernah menulis untuk Anwar. Sajak dia bermula macam ni: Saudara Anwar, palu telah dijatuhkan lama sebelum tangan kamu terikat ke belakang. Mana kata pembicaraan ini hanya satu menghalalkan cara saja. Apa pun yang dibuktikan oleh Peguam Anwar tetap akan dihukum. To the truth, it's Arman Keebenaran, exploring stories one by one. Arman Keebenaran, the truth we seek. Together we're strong, never weak. Low on talent, low on. Join the journey, let's dive in with Arman Keebenaran. Join the journey.